Kau ingat lagi tak pasal kes bom hari tu? Habis kecoh satu dunia. Kau tahu tu sebab siapa? Aku tahu. Ini sebab Laskar Hitam. Macam mana aku tahu benda ni? Aku ada bukti. Aku, Wan Daud, jom kita spill. Korang kena tahu semua benda yang lalu dekat FYP tu bukan semuanya betul. Diorang cuba nak tutup mata kita dengan benda-benda yang tak penting. Aku nak korang tahu benda yang sebenar. Sedar tak sedar, Laskar Hitam ni dah mula lama dah. Sebelum kes bom hari tu, ada kebakaran besar. Kecoh satu Malaysia. Pipeline pecah katanya. Kapal terbang terhempas, helikopter askar terhempas. Banyak lagi lah. Cuma kadang-kadang tu, kita ni dikaburi, leka. Laskar Hitam ni power tu. Dia pandai manipulate situasi. Plan yang diorang buat ni boleh disamarkan. Boleh jadi pandemik. Aku pula nampak benda ni macam misteri. Tapi ada yang nampak benda ni macam well planned. Tapi padahal semua ni kerja Laskar Hitam. Macam mana aku tahu? Ini aku dapat semua benda ni daripada atuk aku, Wan Daim. Dia buat research pasal semua benda ni dan sekarang Wan Daim hilang. Kena curi mayat dia. Kau nampak? Apa yang aku nampak? Kau boleh cakap yang aku ni gila. Aku reka semua benda ni. Tapi aku yakin yang aku akan tunjuk dekat korang yang benda ni betul-betul. Sebab benda ni pernah jadi sebelum ni. Laskar Hitam pernah cuba nak stopkan kita daripada merdeka. Kau nak tahu apa Laskar Hitam ni buat untuk stopkan kita daripada merdeka? Dan kenapa diorang buat semua benda ni? Tunggu episod depan. Aku, Wan Daud, logging out.